Hai, hari ini saya ingin bercerita mengenai ayam penelur terunggul iaitu Lohmann Brown F1. Lohmann Brown F1 ialah baka ayam penelur hibrid yang berasal dari Jerman. Ia dihasilkan melalui gabungan kacukan genetik daripada beberapa baka ayam unggul bagi menghasilkan ayam betina yang mampu bertelur dalam kuantiti tinggi, mempunyai daya tahan penyakit dan sesuai dengan pelbagai keadaan iklim. Kelebihan Lohmann Brown F1: produktiviti tinggi, menghasilkan sehingga 320 biji telur setahun. Telur berkualiti saiz dan warna konsisten, kulit kuat, kos efektif, kadar penukaran makanan kepada telur sangat baik. Ketahanan tahan penyakit berbanding baka lain. Perangai tenang, mudah dikendalikan walaupun dalam kumpulan besar. Cepat matang, mula bertelur seawal 18 minggu. Ayam Lohmann Brown F1 memberi lebih hasil pulangan dan kestabilan, menjadikannya lebih berbaloi untuk penternakan komersial. Apa maksud F1 dan F2? F1 First Filial Generation, generasi pertama hasil kacukan dua baka tulen unggul, contohnya dari strain induk jantan dan betina yang berbeza dan dipetil secara khusus. F2 Second Filial Generation, anak daripada induk F1 dikacukkan sesama sendiri F1F1, bukan daripada induk asal yang tulen. Perbezaan antara ayam penelur Lohmann Brown F1 dan F2 sangat penting untuk difahami, terutama oleh penternak yang ingin mencapai pengeluaran telur maksimum. Berikut ialah penjelasan yang terperinci. Ayam F2, walaupun lebih murah jika biak sendiri, mempunyai hasil lebih rendah, risiko lebih tinggi dan tidak sesuai untuk tujuan bisnes atau bantuan rasmi. Kesimpulan, ayam Lohmann Brown F1 adalah pilihan yang sangat sesuai untuk penternak telur komersial dan kecil kerana keluaran telur yang tinggi, kos operasi yang efisien, perangai yang jinak dan mudah dijaga. Digunakan dalam sistem penternakan telur berskala kecil hingga sederhana, termasuk dalam projek-projek agromakanan atau agropreneur muda. Hubungi saya jika berminat untuk dapatkan anak ayam penelur Lohmann Brown F1. Terima kasih.